Yang paling bahaya yang tak nampak dan tak dengar suara. Hak tu yang banyak menyuruh tinggal solat, suruh judi, suruh berzina, suruh minum arak, suruh tipu tanah rakyat. Tahu tak? Hak tak nampak. Hak jenis nampak tu disebut dalam hadis, bila Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah halau mereka ke laut dan ke bukit-bukit. Maka Nabi cerita, mu nak pergi ke laut, mu nak pergi ke bukit, minta berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ada 3 atau 4 bacaan kalau nak pergi laut atau nak pergi ke hutan, sebab banyak hantu syaitan di sana. Antara yang selalu saya baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa yahdurun. Nampak? Aku berlindung dengan kalimahmu ya Allah yang sangat sempurna daripada makhluk-makhlukmu yang jahat dan daripada syaitan-syaitan, supaya mereka tidak datang kepada aku. Nampak? Yang nampak di kubur tak ada hantu. Pasal apa kita kata hantu di kubur? Pasal kita tidak belajar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita tengok drama dan filem movie. Cerita orang putih kalau hantu, kubur. Cerita Cina hantu pun kubur. Cerita Keling hantu pun kubur. Cerita Melayu pun hantu pun kubur juga. Akhirnya kita masuk membesar, kubur hantu. Masjid Tok Imam. Tok Balang Raya JKK. Ada gu dia dah. Nampak tak? Masjid Tok Imam. Balang Raya JKK. Lah kubur hantu. Betul tak? Masak dah otak kita. Kubur tak ada hantu, dia ada roh yang tidak diterima oleh Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah sebut dalam Quran, tidak dibuka bagi roh-roh ini pintu-pintu langit, lalu duduk di bumi. Kadang-kadang kita tengok macam orang di kubur, kadang-kadang kita dengar suara menangis, kadang-kadang kita mengaji Quran petang, saya biasa duduk di kubur. Siang malam saya pernah duduk, pukul 2 pagi saya pernah duduk di kubur. Lalu kok belakang siap berasa kembang tekok-tekok. Bukan hantu, roh-roh. Kita roh, dia roh. Tapi kita roh yang ada jasad. Dia roh saja. Bila lah gitu, metal gerak, sah, tekok naik lah gitu. Bukan hantu. Faham? Roh-roh yang ada di kubur. Baik, katakan jumpa hantu sungguhlah bawah pokok, tepi parit, dekat kebun. Hantu-hantu tu dia kadang-kadang dengar suara, kadang-kadang tunjuk.